420 lebih tinggi daripada average base camp yang aku pergi hari tu tau. Tapi yang jadi aku tak puas hati macam apa kejadahnya benda ni buat kat sini. Cuba explain pada aku. Disebabkan ada kemudahan ni aku pergilah charge phone, support sikit lah pembinaan plug soket tertinggi di dunia ini. Sampai tu aku nak buat satu kenangan lah. Dah sampai sejauh ni kan, aku lekatkan duit RM1 si ada nama aku sekali dekat tiang ni. Aku selitkan je. Aku tak ada gam pun time ni. Siapa-siapa sampai kat sini boleh lah tengok-tengokkan kalau ada lagi tau. Okay, lepas settle aku rehat bergambar semua segala macam kan, aku sambung lagi jalan. Tak boleh lama kat atas ni, oksigen berkurang, sesak nafas nanti. Tapi start daripada sini aku pakai stocking dekat kasut. Memang tak pernah dibuat orang, tapi ikhtiar terakhir untuk jalan atas ais yang licin inilah dia. Tips ni aku dapat daripada seorang brother Nepal tau, sangat-sangat berkesan sekali awal-awal ni. Tapi semuanya tak berhasil disebabkan trek menurun sangat-sangat bahaya dan curam sekali ke bawah ni. Serius, aku sepanjang jalan kat sini aku tak rekod banyak pun disebabkan aku banyak kali jatuh, dan aku nyaris mengorbankan nyawa aku. Bahaya. Ada sekali tu kan aku tergelincir licin jatuh ke bawah. Tapi nasib baiklah aku sempat pegang satu tali besi dekat tepi-tepi ni. Kalau tidak memang sadaqallahul azim dah nyawa aku kat sini. Ada pengajaran yang aku dapati, jangan sesekali percaya dengan orang yang berkacamata yang tak perlukan kau sewa spike. Okay, sewa je lah, lain kali goblok sarpung kau yang jalan kan. Sekarang ni kan dah susah macam yang ada. Alhamdulillah, syukur sangat aku time ni selamat turun ke bawah. Rehat je aku kat sini, tarik nafas yang lega panjang-panjang. Ni aku tunjukkan kat korang kan, gunung yang aku turun tadi memang cerun teruk gila depan tu. Lalu ada penuh dengan salji lagi licin pula tu. Di situlah aku berkorban nyawa tadi tau. Time ni aku nampak ada 2 orang atas tu on the way nak turun. Mungkin Ajay dengan Rahul barangkali, aku rasa lah. Semoga dia selamat turun macam aku. Okay, time ni aku sambung lagi jalan. Alhamdulillah lah, track sekarang ni dah okay, tak ada salji dan tak licin dah. Ini baru mesra Petronas kawan-kawan tau. Tapi kan aku serius memang tak boleh move on lagi lah dengan kejadian menyayat hati aku dekat atas gunung tu. Kecil besar je aku tengok balik gunung tu kat belakang. Okay, lepas tu track dia berubah jadi batu-bitubi banyak punya kan. Kena slow-slow jantan ni sampailah lalu bukit di hadapan sana tu, untuk menuju ke checkpoint tak nak tempat aku tidur malam ni lah. Sambung lagi dekat part seterusnya. Apa pun jangan lupa untuk support aku, follow semua dan tekanlah semua yang ada. Okay, bye-bye.